Hai teman-teman, setiap tempat mempunyai sejarah. Begitulah juga dengan rumah api yang tertua di Malaysia ini. Dan ini kisahnya. Rumah api Tanjung Tuan dikenali juga sebagai Cape Recado Lighthouse. Nama ini diberikan oleh Portugis yang bermaksud Tanjung yang terbelah. Dibina oleh Portugis antara tahun 1528 hingga 1529. Dibina selepas Portugis menawan Melaka pada tahun 1511, merupakan rumah api tertua di Asia Tenggara. Tujuan dibina: 1. Panduan kapal dagang. 2. Kawalan Selat Melaka. Lokasi yang unik, kawasan sempadan antara Melaka dan Negeri Sembilan. Jika kita berdiri di atas tebing tinggi, ia menghadap ke Selat Melaka. Ia juga dikelilingi hutan simpan Tanjung Tuan. Peperangan besar Battle of Cape Recado pada tahun 1606, kawasan perairan di depan rumah api ini menjadi saksi pertempuran laut yang dahsyat antara armada Belanda dengan bantuan Kesultanan Johor dan Portugis. Perang ini menyaksikan beberapa buah kapal perang besar tenggelam di dasar laut Tanjung Tuan, menambahkan lagi aura misteri bangunan ini. Zaman British tahun 1817 hingga 1816, British membina semula struktur rumah api ini semasa pentadbiran William Farquhar di bawah Stamford Raffles. Bangunan yang dapat kita lihat hari ini, menara bulat setinggi 24 meter, sebenarnya siap dibina sepenuhnya pada tahun 1863 oleh kerajaan British untuk menggantikan struktur lama yang musnah akibat perang. Misteri. Walaupun bukan tapak berhantu rasmi, ada cerita satu penjaga lama terdengar langkah kaki pada waktu malam. 2. Bayang-bayang di sekitar hutan. 3. Bunyi dari laut seakan bunyi berperang ketika waktu sunyi. Keadaan semasa, bangunan ini masih beroperasi dan berfungsi sebagai panduan kapal sehingga ke hari ini. Kawasan ini juga terkenal sebagai bird watching. Setiap tahun ribuan burung berhenti di sini. Pantang larang orang lama. 1. Jangan bercakap besar. 2. Jangan buang sampah merata-rata. 3. Hormati kawasan hutan dan laut. Tempat lama mesti ada penjaganya. Itu sahajalah fakta mengenai rumah api Tanjung Tuan yang saya tahu. Jika teman-teman tahu lebih daripada saya, sila komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga kita berjumpa di fakta-fakta hantu yang lain. Bye.